14. Raja Dewan menunjukkan harga buah yang dijual sebagai hewan. Okey. 5 biji harga sekian, 4 biji harga sekian. Wow. Seorang pelanggan beli 8 buah manggis. 8 manggis, 4 oren. Bukan jumlah harga yang perlu dibayar oleh pelanggan. Baik. 8 manggis. Masalah sini tulis 5 pula. Jam. Ni buah apa ni? Berapa oren ni kot? Ni buah oren ni. Dan 4 buah oren. Kebetulan 4 oren sama. 4 pun 4. Jadi dah tahulah jumlahnya ni. Okay. So jadi sekarang jumlahnya. So kita kena tahu. Iaitu manggis tambah oren. Okay, manggis. Sekarang diberi manggis ialah 5 biji sama dengan RM3.50. Kita nak beli 8 manggis. Okey, macam biasa, sama ada unitari ataupun kadaran. Unitari, cari dulu satu manggis berapa harga. Jadi 5 manggis RM3.50. So nak bagi jadi satu manggis, bagi 5. Yang sana pun bagi 5. So 35 bagi 5, kita tahu ialah 70 sen. Okay, boleh? Okay. So kalau perkadaran, dia kata 8, kita bahagikan dengan 5, dapat jawapan, kita kalikan dengan RM3.50. Atau gambarnya macam inilah. RM3.50 sen, berapa sen? RM3.50. Jawapan sama je nanti. Okey, cuma ini 5 dengan 35 kita dapat 70 sen. Kita dah nak kalikan 8. Yang ini tadi baru cari satu manggis. Nanti juga akan dikalikan 8. Akan kalikan 8 juga. Jadi 70 sen. Saya jangan kacau dekat situ. So 70 sen. 70 sen kali 8 masih ke 7, 56. So bukan 56, RM5.60. So RM5.60 campur RM5.40. Okay, so 5.6, 5.4, 10, 11. So jawapannya RM11. Okay, boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah.